first time saya jumpa tempat berbuka sekali dengan Moreh yang ada macam-macam jenis lauk dan makanan-makanan yang best. Korang semua mesti terkejut. Sebelum tu korang tolong saya tekan like dan komen je apa-apa, titik pun boleh. Video kali ni agak panjang, harapnya korang boleh tengok sampai habis. Hari ni saya jalan-jalan di Kampung Tok Jember, Kuala Terengganu. Nama tempat yang best ni nasi lemak ayam seko. Sekarang dia buka setiap hari 3 petang sampai 3 pagi. Tanpa membuangi masa, jom kita rasa semua makanan yang ada dekat sini. First kali ni kita nak buka puasa dengan set ayam seko dia. Korang boleh pilih 3 jenis nasi. Nasi lemak, nasi dagang, nasi minyak. Lepas tu ada juga pilihan air. Tengoklah saiz ayam dia ni besar sangat. Untuk luaran dia serius, garing-garing crispy, dalam tu juicy. Sekarang ni saya nak makan dengan nasi lemak dia. Saya suka sambal dia, sedap. Manis-manis macam tu, combine pula dengan nasi dia yang wangi. Selain berbuka, dekat sini pun korang boleh makan colek. Yang ni dia buat set, ada colek campur dan colek malas. Untuk colek campur ni ada macam-macam jenis guys dekat dalam ni. Ada udang besar-besar, ada paru-paru, ada sosis, ada ayam jemput-jemput pun ada. Kalau datang lepak ramai-ramai boleh ambil set ni. Ataupun boleh ambil dia punya colek malas, ada jemput-jemput. Dan kalau korang tengah diet boleh ambil dia punya colek buah. Dalam ni macam-macam buah dia orang campurkan, memang sedap. Next seterusnya kita nak rasa moreh-moreh berasaskan dimsum. First kali kita nak rasa dimsum dia. Yang ni dia datang panas-panas lagi baru lepas kukus, jadi lembut sangat. Seterusnya kita nak rasa dumpling guys. Korang tengok penuh udang dekat dalam. Sedap-sedap, memang terbaik. Seterusnya kita nak rasa roti kukus pandan. Kuah pandan ini memang pekat melikat. Dan untuk roti ni pula dikukus jadi lembut and gebu-gebu gebas. Lepas tu pula kita nak rasa dia punya loceng. Dekat sini korang ada baru dia orang bakar panas-panas. Ada bermacam-macam jenis spesies dekat sini. Ada yang bulat macam ni, ada yang petak macam ni, crab stick pun ada juga. Ataupun kalau korang tak makan loceng, dekat sini juga ada yang tofu. Korang tengok sendiri dia punya kuah tu memang pekat. Waktu saya makan ni serius sedap and nikmat sangat. Korang kena try sendiri. Next saya nak rasa menu favourite saya, dia punya char kway teow. Kerang yang dia bagi sama banyak dengan mi. Lepas tu korang akan dapat telur dan udang 3 ekor. Untuk saiz udang dia pun tak main-main, besar-besar. Jujur li rasa kway teow dia sedap bagi saya. Next seterusnya kita nak rasa kerabu Maggi. Yang ni pun sangat-sangat best. Dia punya aroma masang-masang tu yang saya suka. Dan ada sedikit pedas-pedas. Yang ni sebiji macam orang Thai punya buat. Ataupun kalau korang tak suka pedas-pedas, boleh ambil dia punya mi sedap. Dalam ni korang akan dapat telur, ayam, lepas tu sosis. Sedap-sedap, memang best nak lepak dekat sini. Macam-macam menu yang menarik ada. Lepas tu ada lagi dia punya lempeng pun ada juga. Cara makan yang betul korang kena gulung-gulung dulu. Lepas tu dipingkan dengan kuah dia yang pekat ni. Lepas tu terus boleh makan. Seterusnya untuk manisan pula kita nak rasa dia punya roti titap. Sedap, roti dia gebu-gebu campur dengan telur yang creamy. And ada rasa manis-manis daripada kaya. Ni pula saya tak ingat nama, tapi atas dia tu ada manis-manis and ada kacang. Best juga, korang boleh cuba. Yang ni pula dia punya side dish. Ada potato sweet, ada fries,